Dia cerita dia lain. Jasad kita dan dunia ni kan, bumi ni kan adalah ciptaan iblis. Dia berdasarkan ayat-ayat Quran. Sebab tu ayat-ayat disongsang. Dia bukan maksud pelihara ayat tu. Dia bukan pelihara ayat. Dia pelihara Ahlul Bait yang berbicara ni. Sebab tu ada satu ayat lagi saya bagi contoh kan. Iblis bagi qiyas kan. Iblis kata, engkau ciptakan daripada api. Dan Adam, aku ciptakan daripada tanah sebenarnya. Bukan engkau ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni kita nak jawab satu soalan dekat komen kan, yang tak faham kenapa kita kata buku God of the Wise tu adalah wahyu daripada Allah juga, kitabullah. Senang, direct kan. Kitab The Goal of the Wise ataupun dalam bahasa Melayunya Matlamat Sang Bijaksana. Untuk yang masih baru, yang belum mengetahuinya, so ini kan apa yang saya cakap ni kan, apa yang saya fahami sekarang ni, apa yang saya pegang erat kan, dengan gigi garham kan, yang saya imani kan, ini adalah agama Islam yang original kan, yang dibawakan kembali oleh Imam Al-Mahdi alaihi salam selepas 1400 tahun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mengikuti, kebanyakan majoritinya mengikuti para pemimpin yang salah. Jadi bila mengikuti dan mentaati para pemimpin yang salah, so agama Islam besi anda semua hanya tinggal nama. Berarti tak ada lagi Islam. So Imam Mahdi sudah kembali dan membawa kan agama Islam yang original. Tapi dia tak pakai nama Islam. Ada orang kata, dari mana kan, hanya agama Islam yang diterima oleh Allah. So kalau anda berkata begitu, bagaimana pula dengan Nabi Adam, umat Nabi Adam yang tak pakai pun nama Islam? Adakah mereka tak Islam? Kan, umat Nabi Nuh yang tak pakai nama Islam, adakah mereka tak Islam? Umat Nabi Ibrahim yang tak pakai nama Islam, adakah mereka tak Islam? Umat Nabi Musa kan, Nabi Isa yang tak pakai nama Islam, adakah mereka tidak Islam? Sedangkan ayat Quran kata, innad dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. So dalam pemahaman kan, agama Ahmadi, the Ahmadi religion of peace and light, Islam tu bererti taat dan patuh pada khalifah yang dilantik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum Nabi Muhammad tu para khalifah yang dilantik oleh Allah kan, berserah, sujud dan taat, itu Islam yang sebenar. Jadi kan, kembali pada topik yang saya nak bincangkan ni adalah bila Imam Mahdi kembali kan, dia datang dengan agama dan syariat dan serta kitab yang baru. Sebab tu dalam hadis Sakhalain, hadis sahih kan, dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat Tirmizi, dalam 6 kitab sahih kutubun sitah anda kan, dan sampai peringkat mutawatir yang diriwayatkan lebih daripada 50 orang kan. So dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kitabullah wa itrah ahlul bait, kitab Allah dan itrah ahlul bait. So Nabi tak sebut Al-Quran sebab Al-Quran belum dibukukan lagi masa Nabi wafat. Anda ingat tak kan, kenapa Al-Quran yang anda pegang sekarang ni kan adalah Al-Quran versi Osman, di zaman Osman. Sebab tu nama dia Resam Osmani. Jadi Nabi sebenarnya kan, Nabi tak suruh kan, Nabi suruh ikut Ahlul Bait dia, yang mana mereka adalah Al-Quran tu sendiri yang berbicara.
Tak kumpul pun tak apa kan. Tapi dalam rekod dalam sejarah, Imam Ali ada mencatatkan daripada ayat pertama sampai ayat terakhir. Maka sempurnalah Islam hari ni tu, semua lengkap dengan asbabun nuzul, sebab apa turun, Iqra. Sebab setiap ayat kan wahyu yang Muhammad bagi tahu tu, dia tak akan miss bagi tahu Imam Ali. Walaupun Imam Ali tak ada, so dia akan update Imam Ali balik bila dia balik ke rumah. So lengkap yang Abu Bakar dan Umar dah tolak Al-Quran tersebut. Dan baru-baru ni Abad As-Sadiq keluarkan lagi 2 surah yang tak ada dalam Al-Quran anda semua. Surah An-Nur Ain dan surah Al-Wilayah. Dan bila mana kitab The Goal of the Wise ni adalah kitab kan yang ditulis oleh Abu As-Sadiq alaihissalam, yang namanya Abdullah, ada dalam wasiat Nabi Muhammad kan, di mana Nabi dah berjanji kan, barang siapa yang berpegang teguh pada apa yang akan kutulis ni tidak akan pernah tersesat kan, iaitu Kitabullah dan nama-nama Ahlul Bait dia yang ada dalam wasiat tu. Maka setiap yang daripada Ahlul Bait yang ada nama-nama dalam wasiat tersebut adalah kitab Allah. So daripada kitab ni lah kan, dalam kitab ni kalau anda download, anda baca kitab ni kan, anda akan memahami apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, apa yang ada dalam Al-Quran. Dia selari. Dia membenarkan ada kisah-kisah dalam Taurat yang orang Yahudi tak fahami kan, dia dijelaskan mengikut kitab Injil, mengikut kitab Al-Quran dan kata-kata Imam Ahmad Al-Hasan sendiri. So ayat-ayat dalam Injil yang tak jelas, dalam Taurat yang tak jelas tu, Imam Ahmad tolong jelaskan. Kata-kata untuk orang Kristian yang tak jelas dalam agama Kristian punya kitab Injil apa semua tu, ada dalam Goal of the Wise, memperjelaskan rahsia-rahsia dan perjanjian kelima apa semua. Begitu juga ayat-ayat yang tak jelas dalam Al-Quran. Contoh satu ayat saya bagi kan, kamu Allah kata kat Iblis, kamu akan berkongsi harta dan anak-anak. Dalam buku Goal of the Wise kata kongsi harta kita tahu macam mana berkongsi harta. Ulama tafsir apa semua orang yang makan rasuah lah, apa makan benda-benda tak elok, apa rezeki yang tak elok tu ulama tafsir itu kuah syaitan, Iblis, tak makan tak baca bismillah ke apa ke, macam-macam lah dia tafsir. Berkongsi keturunan, macam mana nak buat, nak tafsir dalam buku Goal of the Wise cakap Iblis berkongsi keturunan dengan anak-anak Adam melalui Hawa. So dalam video Abu As-Sadiq yang terbaru sebab tu ada keluar Khabil. Khabil adalah anak Iblis. Itulah daripada Khabil ni lah sebab tu dia punya perangai lain macam. Walaupun daripada ibu yang sama tapi Habil dan Khabil ni dia daripada baka lain. So ada satu baka Iblis, satu baka Adam. So mesti kontroversi yang dah ingat kan. Tapi macam itulah cerita dia. Ini hujah Allah cerita macam tu. Pada zaman tu Allah perintahkan jangan dekati pohon tu ya, dengan buat anak. So Hawa tak dikira berzina sebab pada ketika itu tak ada hukum zina semua lagi. Khabil pun tak dituduh sebagai pembunuh sebab tak ada hukum orang membunuh lagi. So tak ada masalah. Sebab apa yang halal, apa yang haram, apa yang berdosa, apa yang tak berdosa, semua Allah yang tentukan. Itu apa masalahnya? So daripada sinilah keluar anak-anak daripada Iblis ni berkongsi keturunan ayat Quran tu kata lebih kurang macam tu lah. So dalam tu memang anda baca, anda akan menyambung puzzle-puzzle yang selama ni kita belajar dalam Sunni ke, dalam Syiah ke yang kita tak clear, kita akan faham. Kenapa kalau Allah ni sempurna, Allah maha Allah ni sempurna, Allah tak buat jahat. Kenapa manusia buat jahat? Dia cipta manusia, kenapa manusia ada buat jahat? Tak. Dia cerita dia lain. Jasad kita dan dunia ni bumi ni adalah ciptaan Iblis. Dia berdasarkan ayat-ayat Quran. Sebab tu ayat-ayat disongsang. Dia bukan maksud pelihara ayat tu. Dia bukan pelihara ayat. Dia pelihara Ahlul Bait yang berbicara ni.
Sebab tu ada satu ayat lagi saya bagi contoh kan. Iblis bagi qiyas kan. Iblis kata, engkau ciptakan daripada api, dan Adam aku ciptakan daripada tanah. Sebenarnya bukan engkau ciptakan daripada tanah. Kalau Allah yang maha suci direct terus cipta kan manusia, dunia ni aman tenteram. Sebab tu kita kan ada kata-kata kan, kita adalah jasad kita ni iblis. Sebab tu ada hadis kan, ada kata-kata Imam Ali, dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Kalau anda tersangkut atas dunia ni, anda sayang anda sayang harta benda, anda sayang keluarga, anda sayang anak bini, anda tersangkut, payah nak mati. Sebab apa? Penjara. Kita nak lepaskan ego kita. Sebab tu Rasulullah SAW kata kan, selepas ni kat sahabat dia, kita ada peperangan yang lagi besar pada tadi. Ada lepas dia baru perang apa lah, saya ingat perang Khandaq ke perang apa, saya tak ingat, perang Uhud ke apa tak tahu. Para sahabat kata, perang apa ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu, ego kita sendiri. So kalau kita boleh lepaskan dunia ni, so kita akan bebas. Sebab dunia dan segala, sebab Abalis kan, iblis tu, Azazil ni, dia bapa penciptaan. Apa benda yang dicipta, dialah cipta. Sebab kalau anda tengok balik, Allah apa yang dia buat? Semua benda diwakili. So hak tak untuk mencipta. Tapi anda kena ingat balik kan, aku adalah kota ilmu, ana madinatul ilmu. Maknanya setiap ilmu Tuhan, ilmu Allah tu adalah dalam kota dia. Betul, 5 manusia suci. Kalau dalam agama Ahmadi 6 makhluk suci yang termasuk Jibril yang ada dalam selimut tu adalah manifestasi daripada cahaya Allah. Allah cahaya yang terang, Tuhan tu cahaya. Kan? Untuk mencipta satu lagi cahaya, dia perlukan satu kegelapan, titik kegelapan. So dia cipta Muhammad dan keluarga Muhammad ni. Daripada keluarga Muhammad ni lah menciptakan yang maha kebaikan tu. Apa-apa benda tentang Tuhan diciptakan daripada 5 cahaya ni. Dan iblis sendiri diciptakan daripada maksiat orang-orang beriman. Sebab tu dunia ni tak sempurna. Jasad anda tak sempurna, perangai kita semua tak sempurna. Sebab apa? Kita diciptakan oleh pencipta yang tak sempurna. Kalau Tuhan Allah direct cipta kita, kita tak buat jahat, kita tak masuk neraka. Sebab makam Azazil ni tinggi, ibadah dia tu kan, ada kan dalam apa ibadah dia atas bumi ni, tak ada tempat yang dia tak pernah sujud. Dia ahli ibadah. Sampai Allah bagi kuasa mencipta. Kan dalam Al-Quran anda baca tak? Kan kalau anda kata saya mohong ke apa kan, tengok Allah bagi Isa cipta burung boleh hidup. Kan? Allah bagi Ibrahim 4 ekor jenis 4 burung. Kan? 4 burung kan, cincang lumat, satu tak pergi utara, satu selatan, timur, barat, hidup balik. Allah bagi kuasa mencipta. Itu pun bukan merujuk kepada Tuhan mutlak. Itu merujuk kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Muhammad tu kota ilmu. Segala ilmu Tuhan ada dekat Muhammad. Dan pintu dia siapa dia? Pintu dia Ali bin Abi Talib. So Ali bin Abi Talib lah yang mencipta apa benda yang dia yang daripada absolute God punya wakil kan. Ini untuk ni 5 manusia suci ni daripada cahaya ni. So kita diuji atas dunia ni. Sebab tu macam-macam kecantikan iblis buat. Siapa nak dunia ni buat perjanjian dengan dia. Mustahil. Kan Abang Solik kata orang kaya akan masuk syurga. Ibarat macam unta nak dimasukkan dalam lubang jarum. Mustahil. Anda kena buat pilihan. Anda nak dunia ke anda nak akhirat? Dia tak ada. Sebab dunia ni milik iblis. So bila anda nak kaya, anda kena jual soul anda yang ada dalam diri anda kepada iblis. Dia akan bagi, tapi sementara. Anda tengok berapa banyak selebriti kan, dalam buku God of War tu ada cerita ni.
Sebab tu dinamakan kitab Allah. Ini adalah wahyu daripada Allah. Terima kasih. Semoga ada pencerahan. InsyaAllah kan, semoga dipermudahkan urusan. Kalau ada soalan apa-apa nanti boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, tak apa, lain kali kita jawab. Terima kasih.